Okey, cepet. Cepetlah. Mesti suara dah balik. Sakit. Ni boleh ambil. Sorry. Ayo. Yang boleh macam ni tu. Ini tak pernah guna pun. Cakap tadi. Bulan Ramadan je kita kena check bulan. Ya, itu saya tak dapat lagi jawapan. Dah bertahun dah saya tanya. Kenapa macam bulan? Ya, adakah bulan-bulan lain pun dia orang cerap juga, tapi dia tak, kita tak tahu. Satu kan. Okey, andai katalah dia orang tak cerap pun. So dia based on kalender je. Kan? Adakah puasa kita ni, faham tak maksud saya? Bila dia dah ikut nombor je bulan-bulan lain, kenapa? Tahu-tahu tak kita tengok tu bulan dah besar dah. Tak terfikir ke? Dah tengok anak bulan, tahu-tahu anak dah boleh berjalan dah. Kau bukan. Sehingga kita fikir apa tau? Okay, ni kan dia katakan pada banyak awal besok kan. Kan patutnya hari Sabtu kan. Tapi dalam kalender semua hari Sabtu. Semua hari Sabtu. Betul. So kalender semua dah salah ni. So sepanjang tahun ni ke kita salah. 15, 14, 17. Orang dah puasa tengah-tengah kan. Itulah yang saya terfikir. Macam mana dia buat contingency plan gitu. Ni sejuk. Tu sejuk sikit. Sebab dia tahu Rabiul Awal tu satu hari bulan. Rumah. Yang kita duk puasa berapa rejab apa semua tu Syakban. Sejuk banyak pun jadi rumah. Tak boleh. Tahu lah. Kenapa ada masalah pula nak shower. Awak best. Tidur. Tak ada masalah. Awak best. Tak dapat rumah. So macam mana ni? Dah satu je lah. Entah sebenarnya benda ni dah berganjak dah lama. Sekarang bukan Ramadan tu. Kenapa? Sekejap nak cuba makan. Tebahan. Ini kita buka puasa dalam kereta. Ibi. Apa yang meletupnya? Rasa dia macam manis sangat. Terlebih masak. Motor. Apa yang meletupnya? Lagi tunggu Abang Aizat makan. Pasal Ibi pula makan. Mohon sekarang. Orang lain suka meeting petang-petang, tapi saya suka layan. Best juga kan, soal kadang-kadang macam ini tahu sekali. Mana orang tahu? Last time 2 tahun lepas, 3 tahun lepas buat puasa dalam kereta. Kan tahu. Banyak ni, 2,5 kilo tau Mami beli. 2 kilo. 250 gram. Ni lah yang patut ada plakat tadi tu. Buat sini. Chicken rice shop. Bukan sekadar nasi ayam. Ivy. Kakak. Jumaat ke Sabtu? Jumaat ke Sabtu? Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu! Oh no! Agak-agak dah Sabtu. Sehari lagi kena puasa.
1 hari lagi kena puasa. Besok kena sahur lagi. Dah lama puasa tu. Sekampung dekat Johor juga. Ya, betul Pak. Dekat Pegana. Makanya target hari raya hari apa sebenarnya sebelum diumumkan tadi? Zek. Zek. Dah sampai dah. Jom, kata nak beli mercun. Bunga api. Jom, Zek. Jadi beli je